Dia tanya Bella macam mana? Tahu pun kalau tak cermin kat sini macam mana? Tengok, terdiam. Tak, dia nampak tak, dia cakap tak baik tau kena baca semua. Okey, dah baca tak ada jawab. Member, Member tanya balik soalan. Jack kenapa rekod? Kenapa tiba-tiba semua keluarkan phone record? Tadi penat kita terangkan satu persatu hujah yang mendalam. Phone tak keluar pun. Tablet. Okey, apa lagi? Review again. Saya rasa macam nak pakai cermata dulu boleh baca. Ada. Okey, Bella dapat nak baca, sekarang YB akan baca. Tak, sebab tadi nak pakai cermata tu Bella kata tak boleh, nampak macam nerd sangat. Astaghfirullahaladzim. Dia tidak mencerminkan bau apa tadi? Seksi. Bunuhlah saya. Kenapa nak bunuh you pula? Sebab fitnah. Okay, you pula baca. Actually betul lah. I look better without glasses lah. Baca lah. Tak baik tau, nanti orang marah. Kenapa marah? Sebab you tak baca, tak baik. Orang tak stay dengan kita. Tak baca. Okay. Mana komen ni? Komen kat bawah tu ya. Okay. Okay, boleh bos? Okay. Orang tanya Bella kenapa pilih YB? Macam mana? Masih ada hihi lagi. Ya lah tu you. Betul. Mana? Dah takkanlah nak scroll balik. Apa? Pilih Bella ke Dolce? Kau punya soalan ni memang Okay, pilih Bella ke Dolce? mudah lah jawapannya tapi Apalah? Itu jadi tajuk berita. Kesian kawan-kawan Dolce nanti. Terus pulaukan saya. Dipulaukan saya nanti. Astaghfirullahaladzim. Sakit perut. Sakit perut pergi tandas. Bukanlah, kelakar. Nak minum air. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hampakan. Kita tidak akan hampakan. Ya. Okay. Sebab saya punya tugas dah selesai. Baca dia tadi. Kenapa tugas sudah selesai pula? Bukanlah, maksudnya you pula yang baca lah.